Alisha, kenapa dia SMS aku? Kenapa dengan budak ni? Alisha, kenapa? Kenapa dengan kau? Kenapa kau tiba-tiba chat aku? Ali, kau kat mana? Kenapa kau tinggalkan aku seorang-seorang kat main friend? Aku tak ada kawan, Ali. Kau kat mana? Bukannya ada banyak kawan kau kat sana? Roza kan ada, Mika, Kim dan yang lain. Dia orang memang kawan aku, tapi kau ni kawan terbaik aku. Kau rindu aku makanya kau cari aku. Cakap apa kau? Kau nak kena belasah ke? Mana ada aku rindu dengan kau? Aku cuma cari kau je lah. Okey, aku percaya. Tapi kenapa tak boleh? Sebelum ni kau percaya? Kenapa kau marah? Aku kan cakap je. Lagipun kenapa dengan kau ni? Alisha, bila ada apa-apa, ceritalah dekat aku. Aku kan kawan kau. Lagipun kita ni sahabat, tak boleh ada rahsia. Jom cerita. Sorry Ali, aku dah macam tu dekat kau. Aku cuma kesepian tak ada kau. Lebih-lebih apa yang dah terlaku dengan Kim waktu tu, aku tak boleh banyak berharap dengan dia. Kaulah satu-satunya kawan aku kat sini. Jadi aku cari kau sebab kita adalah murid rahsia dia. Kau tak lupa kan? Alisha, kenapa aku nak lupa? Bukannya kita dah ada janji dengan dia untuk saling sama. Lagipun tak apa kau macam tu. Kita kan kawan. Thanks Ali.